Okey, sebelum ni banyak pawai, kami yang mengancur yang semua ni memang untuk lelaki sajalah. Yang sebelum ni tahun lepas pun ada itu Gen Pro Carnival di Pen Asan, Pen Bono yang itu di Sarawak dengan Sabah lah. Itu pun 1,000 lebih sajalah. Kali ini dengan perempuan saja boleh dapat mencapai 2,000 lebih dengan 8 hari berturut-turut. Lagipun sampai di tempat yang destinasi itu banyak aktiviti akan dijalankan, seperti mana-mana dealer yang sudah sampai ni banyak acara yang sambutan yang memang melawat lah. Walaupun setiap hari perjalanan agak jauh sikit, ada sampai 400 lebih, 300 lebih, tapi masa mereka sampai hotel pun banyak aktiviti yang akan dijalankan. Walaupun jalan letih juga, tapi masa mereka berkumpul, mereka ni rasa okey saja ni. Mereka rasa happy juga sebab setiap yang tu acara mereka yang dijalankan ni memang boleh dapatkan manfaat pada mereka lah. Kali ini memang luar biasa lah, yang betul-betul dahsyatnya lah. Sebab saya pun tak sangka mereka ni boleh jalan dengan betul lancar. Terutama setiap jalan pada kampung-kampung ini ada masa yang jaga mereka dengan telitinya lah. Sebab banyak trafik semua ni kena jaga dengan selamatnya lah semua ni. Tapi sampai sekarang yang kampung dia jalan atau highway mereka pun sudah biasa lah. Sebab hari ini pun sudah hampir tamatnya semua perjalanan, semua berjalan dengan selamat lah. Jadi harap-harap apa yang mereka dijalani ni semua, harap-harap kami akan bertemu lagi dengan tahun akan datangnya semua lebih berdahsyat lagi. Jadi banyak-banyak terima kasih pada setiap rider semua lah. Pada masa juga memang apa yang mereka dijalani ni memang sebenarnya memang suka. Memang susah, memang bertabarnya. Tapi mereka sudah tercapai apa yang maklumat mereka ni dengan selamat, dengan betul-betul berjaya lah. Jadi amat berjaya dan amat terima kasih lah pada semua ni. Jadi thank you. Terima kasih. Okay, ready? Are you ready? Silakan Mr. Tim Hu yang ada di atas semua. Wah, itu dia panasnya kepada presiden kita. Almost there. Yeah. Alright. 3, 2, 1. Alhamdulillah, syukur akhirnya program Jelajah Semenanjung Dewi Yamaha telah tamat dengan selamatnya dan kita telah mencapai misi iaitu mencapai Malaysia Book of Record for the longest group riding females, iaitu sejauh perjalanan 2518 km. Mengimbas kembali bagaimana tercetusnya idea ini, ia adalah sesuatu yang sangat dekat pada hati saya. Kerana pada waktu saya melontarkan idea ini, inspirasi ini datang daripada maklum balas Dewi-Dewi Yamaha kita, iaitu kita mendapat tahu Dewi Yamaha sukakan sesuatu yang lasak, sesuatu yang dapat mencapai satu rekod, iaitu setanding dengan lelaki-lelaki di luar sana. Jelajah Semenanjung Dewi Yamaha Malaysia mengenang kembali tercetusnya idea ini, ia sangatlah dekat pada hati saya. Baru-baru ini, kami menerima maklum balas daripada Dewi Yamaha Malaysia berkenaan minat mereka terhadap aktiviti-aktiviti lasak. Kebetulan ia bertepatan dengan Hari Kebangsaan Wanita, maka saya telah mendapat inspirasi untuk merealisasikan impian mereka. Menguruskan program Jelajah Semenanjung Malaysia bukanlah satu tugas yang mudah. Ia memerlukan persiapan rapi, terutamanya mengambil kira faktor-faktor keselamatan, kesihatan mental dan emosi para Dewi Yamaha Malaysia. Tapi saya berterima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa program Jelajah Semenanjung Malaysia kerana telah bertungkus lumus mengambil kira segala faktor merealisasikan program ini dengan jayanya. Kenapa Jelajah Semenanjung Dewi Yamaha Malaysia? Ia adalah bertepatan dengan objektif kami untuk menyatukan kesemua Dewi Yamaha Malaysia di seluruh Semenanjung Malaysia melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan seperti yang anda lihat di dalam program ini. Selain itu,
kami ingin mengambil peluang untuk meningkatkan kesedaran berkenaan aktiviti konvoi secara selamat. Para Dewi Yamaha bermula daripada hari pertama hingga hari terakhir, kita dapat lihat bagaimana perubahan dalam skill menunggang dengan selamat. InsyaAllah, dengan adanya aktiviti begini, kita mengharapkan lebih ramai para penunggang Yamaha di luar sana dapat menjalankan aktiviti konvoi secara selamat. Dewi Yamaha, everyone number one. Assalamualaikum. Nama saya Nurhayati binti Nordin. Umur saya 39 tahun. Ini kali pertama Ain mesej saya. Betul-betul saya tak sangka saya dapat join jelajah. Macam mimpi bila Ain mesej saya ajak saya join jelajah ni, rasa macam bersyukur sangat-sangat. Memang mula-mula saya tak percaya. Saya tak percaya Ain mesej saya kan. Sampailah saya ingat disclaimer. Sangat-sangat alhamdulillah bila Ain dah ajak saya join ni kan. Suami saya support, family saya support saya, kawan-kawan support saya untuk join motor. Saya pergi, kali pertama saya pergi ride, saya takut. Memang takut sangat. Takut sangat-sangat. Saya pergi dekat-dekat dulu. Pergi kampus sebelah, pergi jalan dekat-dekat. Bila kawan-kawan support saya, sikit-sikit saya boleh benda tu, saya boleh buat. Sampailah sekarang ni, hari ni saya dah berpijak dengan kaki saya sendiri. Saya tak perlu bantuan orang. Saya boleh motor sendiri. Saya boleh uruskan diri saya sendiri. Sebelum ni nak tongkat motor pun kawan yang tolong attack saya untuk tongkat motor. Tapi sekarang saya boleh buat. Ain tak putus asa, Ain mesej saya. Terima kasih Pak Aziz, terima kasih semua tim Yamaha bagi ucap terima kasih kat saya. Abang Marshal, Abang Ben, Uncle Ben, terima kasih banyak-banyak. Saya cuba, saya kuat. Saya pasti kuat. Saya kuat. Korang semua ibarat macam support saya. Walaupun korang tak tahu apa masalah saya, apa sakit saya. Sebab saya tak positif. Korang support saya semua. Bagi peluang kat saya, kenangan dekat saya, kehidupan baru kat saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah SWT yang dapat balas. Sepanjang jelajah ni, saya happy. Memang betul-betul buat saya bagi. Betul-betul buat saya yakin yang saya boleh buat. Betul-betul yakin yang saya bukan macam saya yang dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.